Kalis sembang, du-du-du. Kalis sembang, kalis sembang. Kalis sembang, du-du-du. 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 Yo, tak kira siapa. Assalamualaikum, Kalis Sembang berjumpa lagi. Saya sekarang macam rasa lelaki terhangat di pasaran. Sebab apa? Di sebelah sentiasa bertukar-tukar. Banyak pasangan kan? Banyak. Tapi untuk duduk sebelah sajalah. Jangan main. Bini aku tengok ni, jangan. Okey, Fai, apa khabar? Baik. Oh, senang buat duit sepatah-sepatah jaga ya. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, betul. Okey, Fai, nak cakap apa dengan tetamu kita? Awak lama tak duduk di sini. Cakap dulu sikit. Cakap apa? Okey, nampaknya begitulah. Dia Maksudnya kat awak macam tak rindu dia orang. Awak rindu tak dia orang? Rindu kan? Rindu kecaman. Rindu kecaman? Awak buat saya makin takut sekarang. Lepas kita berdua kena jawab. Tapi saya nak beritahu, tetamu kita hari ni. Tapi bau. Bau. Kenapa bau? Apa? Main bau seram ni apa? Bau macam bau kemenyan. Bau kemian? Podcast aku ni mistik ke apa ni? Kau jangan main-main kan? Okey, baik, aku nak beritahu. Tetamu kita ni, kalau kau cerita pasal kencaman, ni orang dia fighter. Biasa fighter ni yang aku tahu ni, yang motor tu mak rempit. Itu RZ Fighter. Bukan. Masih juga dia. Tapi bab kalau nak pertahankan apa, ini orang. Teka siapa? Biasa macam something sikit aku tengok dalam. Berani awak cakap dia something macam. Awak berani sangat ni. Sebab dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Macam dia je yang macam nampak. Awak rasa macam, saya rasa macam stylo. Tak apalah, awak bagi tahu. Kalau awak tahu siapa nama dia. Okey, hari ni kita dengan YB, ikon anak muda pemotoran. Yang macam kalau tengok RZ mesti dengan dia. Kan? Ada trademark biasanya. Yang tahu menyala tak nyala macam tu lah. Apa main nyala tak nyala ni? Lighter ke apa? Dah lepas kau kenal kan lawan. Dia borak pula aku. Kita dengan YB Nizam kita, ataupun lebih dekat orang panggil YB Angah pun ada juga orang panggil Ya, YB Angah. Dahsyat. Apa khabar YB? Alhamdulillah sihat. Tapi YB makin fit sekarang. Dengan kita panjat gunung tuan gunung Exercise sikit lah. Dia bila dah makin berusia ni nak kena tumpu kesihatan sikit. Baru Fai cakap dia ikon anak muda berusia pula makin muda. So kurus sebab jaga kesihatan ke kurus sebab sakit? Jaga kesihatan. Ya. Tak ada kencing manis tak ada. Alhamdulillah takat ni kencing manis ke kolesterol ke semua. Memang aktif lah. Betul. Aktif lah. Sekarang cuba aktifkan diri kan. Cari hobi baru. Betul. Dia elok baik kencing manis tak ada kencing member jauh sekali tidak ada kan. Okey Abi, selamat datang ke Kalis Sembang. Hari ni kita nak borak-borak santai saja Abi. Sebab apa? Orang kata YB Angah ni siapa? YB Nizam ni siapa je kan? Kadang-kadang selisih YB kita ni tu tak kenal pula. Hari ni cuba kenalkan diri sikit. Daripada mana, asal mana kan? Okey. Nama betul saya. Nama biasa betul. Kenal saya dengan YB Angah. Kan? Kadang-kadang ada orang lupa betul nama saya. Sebab tu saya masa bertanding pun letak jugalah Angah tu. Supaya orang kenal. Sebab memang nama saya ni kurang disebut. Kalau di Bera ni memang kurang orang panggil nama betul lah. Faham. Panggil Angah. Itu sebab YB tak duduk situ. Saya memang duduk situ. Orang Bera mesti duduk Bera. So nama saya Kaizul Nizam bin Muhammad Zuldin. Amboi, dahsyat nama macam Korea. Kaizul Kaizul, bukan Khairul Bukan Khairul. Khairul bos saya. Nama arwah mak saya Khadijah. Okey. Arwah abah saya Zuldin. So mungkin dia sambung lah. Kumai. Sweet. Nampak tak? Jom kita combine nama kita. Jet 5. Macam pil je. Nanti kan kena tangkap pula. Urine tak payahlah. Saya asal dilahirkan di Kuala Bera, Kampung Bukit Serdang, Kuala Bera, Pahang. Dan lepas tu family saya dapat masuk Felda di Felda Sebetak. So saya dibesarkan di Felda Sebetak lah, Bera, Pahang. Jadi AB memang bersekolah pun di sana maksudnya? Sekolah rendah di Felda Sebetak.
Sekolah menengah saya di Jerantut. Sekolah menengah kebangsaan. Oh, daripada Bera pergi ke Jerantut sekolah? Sekolah menengah kebangsaan agama Tengku Ampuan Najah. Sekolah agama YB? Ya. Wow, amazing YB. Alhamdulillah. Betul? Sekolah agama ni? SMKA tahap. Oh, sekolah tahap tu? Sekolah tahap. Saya sebelah tu YB. Sekolah Temin. Ya, betul. Bukan saya seorang tu, ada seorang lagi. YB dari Bera kan? Dia satu kampung tahu aku. Awak orang Bera juga? Tapi yang aku tahu dulu YB ada jual ikan kan? Ya, betul. Waktu habis sekolah aku waktu bila tu kan nak tahu ke? Jadi YB. Kalau awak cerita semua, baik YB balik dulu. Saya dulu memang ikut lepas SPM apa semua tu, ikut arwah abah saya sebelum saya sambung belajar lah. Okey. Ikut arwah abah saya meniaga ikan di kampung dia. Di kampung Faid. Di Felda Purun. Dia jumpa kedai kat aku. Oh, awak betul excited betul ya dapat jumpa YB ni. Masa YB jumpa dia lama ke dulu? Dulu tak kenal dia. Mana tak ada budak berpokok beringau tu dia kot. Kalau kenal dia mungkin saya ngorek dia dulu. Betul juga YB kan. Maksudnya YB memang daripada muda macam cari duit sendirilah, survive sendiri. Memang kita maksud tidaklah meminta-minta duit mak ayah nak beli tu beli tadi mak ayah saya kerja sendiri. Lepas tu sambung belajar pun saya sambung matrik. Kalau nak kerja lah saya matrik di masa tu kita tumpang di Kolej Syaputra Pekan masa tu. Dulu Kolej Syaputra ataupun Widat tu dulu di Pekan ni Kolej Syaputra. So matrik situ setahun setengah. Lepas tu saya dapat sambung degree di Universiti Kebangsaan. Wow. Dalam bidang ekonomi ya. So habis tu habis matrik saya sawit Felda saya tu habis saya degree saya tanam sendiri. So serius YB boleh tanam sawit ni YB? Betul, 10 hektar yang Felda punya tu. Kita tak serah pada Felda. Bapak saya tu tak nak serah pada Felda. Tanam sendiri, saya dengan abang saya tanam. Hidup pokok tu YB? Alhamdulillah sampai sekarang hidup. Dah nak tebang lagi 3-4 tahun dah nak tebang. Wah, maksudnya berhasil YB jadi dengan YB maknanya tak tahu boleh lah walaupun orang Purun Felda juga kan, tapi dia tak tanam sawit. Kampung kan nama Purun ya? Saya tanam saya lah tanam, upah lah orang. Ini semua orang ada sawit semua ni. Saya ada juga pokok cili 3 pokok depan rumah, itu pun mati YB. Mana tak siram lah tu. Betul. YB nak tanya asal usul Felda Kemayan. Adakah sebab kat situ banyak bomoh ke? Bomoh kan kau memang tak habis lagi dengan cerita mistik dia. Seram ni. Editor tukar lagu Felda, Kemayan bukan Felda. Kemayan ni dia satu pekan kecil sempadan dengan Negeri Sembilan. Dekat-dekat sepadan Negeri Sembilan. Memang betul-betul sepadan dengan Loi Negeri Sembilan. Loi betul. Ada satu pekan kecil, pekan Cina kan, dan majoritinya dulu situ Cina lah kan. Dan itulah Don Kemayan ni ambil daripada nama pekan Kemayan. Yalah, Kemayan tu asal dia dari mana? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Yang tu nanti kita Google lah. Sekarang kan mudah dah. Pekan tu dia cukup lama. Dulu arwah mak saya kerja estate di Kemayan ni. Di Kemayan tu? Dulu masa dia bujang, belum kahwin. Dia kerja estate di Kemayan. Bukit Senorang Estate tak salah saya dulu. Di sana YB. Cantik. YB, soalan saya simple YB. Bila kita dah tahu YB belajar di matrik, habis semua degree apa semua, bila start politiknya YB kan? Ke dulu orang paksa-paksa ke? Memang minat dari sejak darjah 2, darjah 3, tak tahulah. Saya politik ni kira baru, dan saya ni kira antara yang lak lah dalam politik ni. Kira baru saya. Saya mula aktif dalam politik ni 2012 ataupun 2013. Waktu tu dah habis belajar masa tu saya dah habis belajar, saya dah bekerja, saya dah kerja di UKM masa tu. Dulu saya terlibat aktif lah dengan gerakan pelajar di universiti apa semua. So benda tu dah menarik minat lah. Dan juga sebenarnya faktor family jugalah. Family background orang politik. Ayah saya ni orang kuat politik kan, orang ketua cawangan apa semua. So kita dah didedahkan awal pergi mesyuarat. Maksudnya tak kikuk So saya kira lambat lah. Mana yalah 2012 2013. Masa tu saya kira dah stabil sikit saya punya ekonomi. Betul. Bagi saya bila dah stabil tu barulah kita boleh nak bantu orang. Betul, faham. Kita dah tahu macam mana YB ceburi dalam bidang politik. Kita nak tahu juga YB ni salah seorang daripada YB yang termuda juga, baru juga dalam barisan Kerajaan Negeri Pahang.
susah tak jadi YB ni YB? Ke dulu juga aku ni jadi YB mesti kena jadi YB ni kan? Dan dia susah atau senang tu atas diri masing-masing lah. Bagi saya, kalau kita enjoy, kita suka buat kerja ni, dan kita betul menghayati apa yang kita buat ni, saya rasa saya happy je. Walaupun macam-macam ada mengadu masalah ini dan tapi sebab kita happy tu, kalau kita dapat selesaikan masalah orang tu, kita rasa puas. Macam tu ya. Dan sebab tu ialah kita nak jadi ni, kalau sebab terpaksa tak boleh. Sebab nak sesuatu tak boleh. Jangan jadi YB lah kalau nak sesuatu, sebab kita kena bantu orang. Dan itu pun tujuan kita jadi YB ni adalah untuk berkhidmat pada rakyat lah. Maksudnya bila dapat je selesaikan masalah seseorang tu, kita rasa kepuasan tu ada rasa. Memang puas. Saya tak boleh nak rasa sebab saya kena jadi YB dulu. Tapi boleh nak rasa benda tu. Cuba je tolong orang lain. Tak boleh jadi YB jugalah. Apa antara macam masalah aduan rakyat yang paling macam susah sangat nak settle? Dia yang susah ni pertama hal tanah. Tanah dia detail kan. So dia tak boleh main suka hati kita je kan. Dia ada prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi dan juga agensi-agensi yang berkaitan yang menjaga dan sebagainya. So banyaklah kan. Dan antara yang kita perjuangkan dulu sebelum saya jadi wakil rakyat adalah untuk tanah untuk generasi kedua Felda. Saya nak Melaka. Betul. So dalam kawasan saya ada 7 Felda. So majoritinya adalah daripada warga Felda lah dalam projek ini. So hasrat saya memang nak supaya kawan-kawan saya ni at least ada tapak rumah dan sebagainya. So, alhamdulillah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dah wujudkan STRF di negeri Pahang. Saya lagi dah jawab. Awak dah standby soalan tu? Betul. Ya ke? Maknanya saya ni kira depan setapak pada depan. Mana boleh baca fikiran Fai ni. Betul. Dahsyat ni. Boleh baca fikiran Fai ni. Okey, kalau ikut soalan awak tu macam mana kalau berkaitan dengan ni? SDR tu Keterlibatan skim SDR ni dekat YB punya tempat. Tempat lah maksudnya. Tanya ada berapa Felda. YB jawab ada 7. So memang dalam majoriti dalam kawasan saya ni adalah warga Felda. Kita ada satu pekan kecil Kemayan. Kita ada satu je JPKK yang kampung tradisional. Betul. Saya ada dalam kawasan saya ada 7 Felda, ada 18 ladang FGV, ada lebih kurang kalau campur kampung-kampung kecil ni lebih kurang 30 kampung perkampungan orang asli. Dan ada beberapa dalam 5 atau 6 estate-estate swasta yang ada. Itulah geopolitik penduduk di dalam Dun Kemayan. Maksudnya itu yang YB rasa bila dapat tolong selesai masalah tu, rasa satu kepuasan maksudnya. Okey, soalan saya mungkin tak masuk akal. Sepanjang jadi YB ni, ialah semua masalah ni semua orang aju ke YB. Paling gila sekali yang pernah dengar, mana tahu lelaki saya ni tak balik 3 pagi pun ngadu kat YB ke, mana tahu ada yang kek macam tu. Takat ni tak adalah yang pelik-pelik. Tak ada pelik-pelik lah. Ada common punya masalah lah. Sebab kita ni macam-macam. Masyarakat yang ada betul. Dia macam-macam. Masyarakat Felda masalah dia sendiri. Tapi ada juga masalah hal keluarga dia mengadu dengan kita. Ada juga halau dengan ayah dan sebagainya. Ada yang mengadu. Tapi kita cuba selesaikan dengan cara yang terbaik lah supaya. Tapi itulah, kalau you dapat selesaikan satu aduan tu, rasa puas tu. Dia tetap jatuh kepuasan itu nikmatnya. Faham. Macam selalu dekat kawasan sebelum ni YB je mesti macam dah berumur sikit kan. Macam sekarang kita dapat YB yang muda. Betul. Apa ni sokongan politik anak-anak Felda ni, ada perubahan tak? Apa respon dia orang? Saya alhamdulillah lah, maknanya sokongan golongan muda dan juga yang berusia tetap memberi sokongan kepada saya masa saya bertanding dulu. So alhamdulillah sampailah sekarang ni, hari ni kalau kita pergi, tapi yalah sebagai kita orang muda, yang tua kita perlu hormati. Betul. Yang muda ni kita berkawan sama kita. Tapi
yang berusia ni kita perlu hormat dia sebagai ayah kita, sebagai abang kita, sebagai mungkin yang lebih tua tu mungkin macam tok kita. Alhamdulillah. Mungkin mula dulu kita ni agak kekok. Tapi mungkin kita dah biasa berkawan dengan orang yang lebih berusia ni. Betul. So, alhamdulillah saya boleh flow tu cantik maksudnya. Dan saya pula suka kadang-kadang yang senior ni, yang berusia ni bagi teguran kat saya. Kalau borak-borak dengan dia, kata-kata, "Cik, kalau ada benda saya perlu tegur, bercakap." Kan? So, kadang kata, "YB kena buat macam ni, macam ni." Kita kena dengar. Dan dia orang dia suka, kan? Select lah. Dia kata tak ada select, kan? Tapi sonok dengan dia orang ni. Walaupun yang berusia, yang makcik-makcik dengan cara makcik-makcik. Betul. Kan? Yang warga FEDA dengan warga FEDA. Dan saya ada satu kamp tentera dalam kawasan saya. So dengan tentera pun kita ada cara dengan tentera menyantuni mereka. Betul. Wow, lepas tu maksudnya YB ni dia mudah nak rapat dengan siapa je. Tak kira peringkat usia apa sekalipun, dia kata senang masuk channel. Betul. Yalah, macam orang berumur, kita tak boleh lah borak pasal motor. Tak boleh lah kan. Lepas tu bila dengan geng-geng yang tak main motor, kita tak boleh borak. Betul. Motor. Betul YB nampak. Busy lah. Okey YB, sebagai YB yang muda, kita nak tahu juga sekarang bila masuk dalam arena politik, orang kata tak macam politik dahulu. Kalau dulu kita senang nak cerita Barisan Nasional. Hari ni bila dah masuk era hari ni, yang ni bergabung dengan ni, yang ni bergabung dengan ni, dan ada sesetengah masyarakat sukar nak terima. Jadi sebagai menggalas tanggungjawab YB tu, macam mana nak dekatkan dia ni masuk, inilah politik baru maksudnya. Betul, memang susah kita nak bagi menerangkan kepada masyarakat ni tentang politik hari ni. Yang cukup dinamik betul. Mungkin hari ni kita boleh berkawan, mungkin esok kita dah tak berkawan. Betul. So inilah yang real politik hari ni. Dan apa yang saya buat, saya lakukan, kadang-kadang ada benda kita tak boleh force orang untuk kita faham sesuatu perkara. Sebab benda ni nak memahami ini dia perlukan masa. Betul. Dia perlukan masa. Tapi dalam masa yang sama, kita pun perlu tunjukkan yang kerajaan hari ni adalah lebih baik. Kalau apa pun, saya tetap bawa parti saya, tak UMNO dan juga Barisan Nasional. Kalau kita lihat Negeri Pahang ni, daripada dulu sampai ke kini, Barisan Nasional yang memerintah. Kalau kita tengok pencapaian kerajaan Negeri Pahang hari ni jauh lebih baik daripada kerajaan orang lain. Betul. Yang dia kata dia hebat dan sebagainya. Kita tak mengagih-agih duit orang. Kita boleh mendapat hasil yang cukup tinggi, insentif yang banyak yang diberikan. Dan itu yang bila kita turun kepada masyarakat, itu yang saya cakap. Kalau kita lihat hari ini, kerajaan Barisan Nasional yang ada hari ini di Negeri Pahang banyak beri kebaikan kepada rakyat. Daripada dulu sampailah hari ini. Dan hari ini kita tengok pencapaian dia cukup membanggakan. What for kita nak tukar kepada kerajaan lain yang belum tentu lagi terbukti. Kalau tengok negeri lain, dia antara yang corot tau. Bukanlah saya nak kata apa, tapi hakikatnya adalah setengah pihak dia mengatakan Negeri Pahang ni belum tukar lagi kerajaan. Kita perlu tukar kerana belum tukar lagi. So ingatkan pada yang lain, janganlah tukar. Sebab kerajaan yang ada hari ini dah cukup baik dan terbukti baik untuk memimpin Negeri Pahang supaya lebih makmur. So kita tak naklah tukar nanti jadi macam jiran kita. Betul YB. Okey, itu kan YB pesan untuk masyarakat kita kan. Maksud jangan dengar, maksudnya yang tak betul jangan dengar maksudnya. Betul. Tapi kita nak YB bagi nasihat sikitlah yang orang ni yang ada saya dengar situ, berilah peluang sekali je kan nak tengok dia macam mana teraju tak teraju, mundur tak mundur, ke depan tak ke depan, kiri tak kiri. Bagi sikit bagi. Dia macam nilah kita kalau nak bagi nak tukar ni kepada yang lebih baik. Tapi yang sekarang ni dah terbukti lebih baik daripada rakan-rakan yang nak teraju ni. Konon nak teraju. Tapi rakan-rakan dia, saya nasihatkan yang nak teraju ni pergi bimbing rakan-rakan yang dah pegang negeri tu supaya negeri tu lebih baik daripada negeri kita. So kalau dia rasa yang dia boleh
memimpin negeri Pahang ni dengan baik, buktikan dulu di negeri-negeri yang rakan-rakan dia. Ajar dulu dekat kawan dia dulu kawan dia. Betul juga. Buktikan dulu kan. Dan kalau kita tengok teraju ni saya bila sebut pasal teraju ni, dia sibuk teraju. Saya tak tahu apa yang dia nak teraju ini. Tak tahulah. Macam mana dia nak langkah bagaimana dia nak teraju Pahang ni supaya lebih baik. Tak pernah. Dalam dewan ke, luar dewan ke, tak pernah cerita. So, apa yang dia nak janjikan kepada rakyat negeri Pahang ni? Betul. Kita dah cukup dah 2018. Nak tukar. Ya. Kita tukarlah kerajaan. Kita tengok hari ni. Ya, betul. Siapa yang lebih baik bagi saya lah. Saya daripada era dulu sampai hari betul, ni. Betul. Maknanya zaman Barisan Nasional memerintah Malaysia ni lebih baik daripada yang mana-mana yang lain lah. Betul, kan? Setuju sebab ada juga sahabat-sahabat kita bila kita jumpa di luar sana mengeluh panjang YB. Ada yang kata kalau dulu UTC sampai pukul 10 malam, ni sampai pukul 4.30 habis dah, tak ada dah cakap. Zaman-zaman bosku dulu kata kan. So mana servis kepada rakyat ni tak kira masa tahu. Okey, orang sibuk. Orang bandar tak tahu UTC. Ya, betul. Sibuk, tak boleh nak bagi waktu bekerja. Mana lepas waktu kerja boleh buat urusan dengan kerajaan. Siapa pernah terfikir nak suruh kaki tangan kerajaan kerja lebih masa macam tu? Tak pernah. Tapi berjaya. Macam negeri Pahang hari ni lah. Negeri Pahang. Kan? Hasil meningkat, lagi pula banyak dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar pun ada vision, maknanya target walaupun sekarang dah 1 bilion, 1.2 bilion target dia. Next nanti mesti nak kena pergi sampai 1.6 bilion supaya boleh bagi pada lebih tinggi kepada kaki tangan kerajaan. Maknanya dia ada target dia. Mission tu dah ada. Kan? Boleh tambah insentif kepada rakyat. Kita tengok negeri Pahang. Daripada lahir sampailah ke tua. Betul. Ada masalah. Negeri Pahang ada kad kesihatan tapi untuk warga tua je. Rehat dulu. Okey, Abi. Rehat dulu. Tarik nafas dulu. Tak apa. Ni record tak apa, Bai. Tak apa. Abi cerita baru pasal ni, terus fighter sedap-sedap kan. Kau tak. Kau pause tak? Pause. Okey, alright. Okey, boleh kita sambung? Bai, boleh sambung Boleh sambung, Bai. Okey. Macam aku pula pengacara. Okey, Abi. Abi ada penggap pertama untuk hari yang lepas. Kita nak tanya, kali sembang nak tahu juga. Daripada mata kasar mata halus YB melihat Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita ni, macam mana orangnya YB? Kalau tanya saya lah, ini adalah seorang tokoh atau pemimpin yang perlu kita sokong dan dokong. Kenapa YB? Sebab untuk membawa negeri Pahang ni ke tahap yang lebih baik, susuk tubuh dan pemikiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang hari ni tu perlu ada. Kan? Banyak perkara-perkara yang dulu kita tak buat tapi hari ni buat. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ni dia ada vision dia. Target dia. Okey, kena nak buat apa-apa, income kita kena bagus dan kita boleh turunkan kepada rakyat negeri Pahang. Betul. Walaupun income kita tinggi tapi kita tak membebankan rakyat biasa. Kan? Hasil itu dia cukup kreatif dalam mentadbir negeri Pahang ni dan juga bantuan-bantuan dan juga insentif-insentif yang beliau berikan ni kadang-kadang tempat negeri lain tak buat pun. Tapi negeri Pahang ada. Siapa fikir bagi pelajar universiti RM400 tau. Okey. Dulu saya kerja kat universiti ni 15 tahun tau. So dulu tak pernah orang bagi macam tu. Tak ada. Tapi hari ni kan negeri Pahang boleh bagi RM400. Dan saya tengok hari tu Sarawak pun ada buat benda yang sama. Diikut juga cucu orang ya. Ini jadi ikutan negeri-negeri lain. Betul. Tapi itu yang YB menjawab berkaitan dengan kerja-kerja Yang Amat Berhormat. Personally antara YB dengan dia sendiri macam mana? Dia ni orang macam mana? Dia ni seorang yang cukup baik. Kelakor tak kelakor ke, banyak cakap ke macam mana YB? Ya ada masanya dia pandai berseluruh. Kelakor juga ya. Kalau kita minum-minum, mengadakan sama-sama minum. Ada jugalah cerita-cerita yang tak perlulah kita cerita kat sini. Betul. Yang cukup mengusik hati kita lah kadang. Nampak YB pula senang masuk tak kira peringkat tadi ni, balik cerita tadi. Tapi maknanya mudah didekati
tak kira. Kalau Menteri Besar ni bukan dengan wakil rakyat je. Kalau kita tengok dengan rakyat lain pun, dengan masyarakat, dia singgah je mana-mana, dia ni mudah mesra dengan orang. Dan sebab itulah saya yakin yang beliau berjaya di Jelai ni, kan? Dan masyarakat di Jelai cukup menyayangi beliau daripada dulu, sehingga sekarang ni seluruh rakyat Negeri Pahang ni nampak dan merasai apa yang Amat Mahmud Menteri Besar buat hari ni. Pergi je mana-mana, pergi RNA dia boleh dengan orang. Tak kira lah level orang ni macam mana. Tapi beliau ada mudah didekati. Tapi ada juga kalau macam posting dia pasal kejayaan dia, mesti ada orang komen, siapa MB tak kenal. Dia ni kan, yang komen ni, kita tak boleh mengharapkan satu Negeri Pahang ni suka kita. Betul. Takkan ada. Sipil tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tapi majoriti rakyat Negeri Pahang ni, kalau kita tengok komen-komen tu, majoriti adalah menyukai apa yang Datuk Seri Diraja MB buat. Betul. Kan? Macam kita lah, kita pun hakikatnya hidup di dunia ni, tak semua orang suka kita. Kita adik-beradik pun. Betul. Mungkin abang kita tak suka kita. Betul. Dalam adik-beradik ini kan pula yang kita ni, tapi beliau tetap, kau suka tak suka dia, tetap memberi layanan yang sama kepada semua. Untuk bantuan-bantuan, tak ada kira kau orang ni ke, orang nak teraju ke, orang tak teraju ke, tetap. Dapat semua? Dapat. Janji orang Pahang? Janji orang Pahang. Ya ke? Contoh, anak rantau nak balik, kan? Maknanya register je, cukup je jumlah tu. Terus dapat voucher minyak lah dan sebagainya. Tak ada pilih. Tak ada pilih. Kalau ada orang kata Kak Jari ni pilih, ni adalah tak benar. Saya ada satu kes. Negeri jiran kita. Beliau adalah pengundi saya. Dan anaknya adalah belajar di sana. Tapi dia asalnya memang di sana. Dan dari segi kelayakannya adalah layak. Tapi last kali beliau tak layak sebab dia tak mengundi di negeri itu. Dia mengundi di Kemayan. Tak boleh. Sampai macam tu sekali Macam tu sekali. Kalau kita kat sini janji anak Pahang, tak kira lah dia mengundi mana, tapi dia anak Pahang, kita yang Amat Mahmud Menteri Besar akan bantu. Ni saya dengar ni, kalau tak dapat sini, yang bawa turun pula ke sana cari anak rantau semua buat program dekat sana. Betul. Kalau ini nak, kita ada sekretariat anak rantau ni yang Amat Mahmud Menteri Besar cukup. Setiap kali program pergi ke sana. Kalau ikut orang lain kan, banyak lagi benda lain nak buat kan. Tapi yang Amat Mahmud Menteri Besar ni, walaupun anak rantau, mereka memikirkan itu adalah rakyat negeri Pahang. Cuma merantau untuk mencari nafkah, tapi tetap akan balik pulang ke kampung. Ya, betul. Mungkin Habib, saya tak tahu, kemungkinan adakah Habib rasa ini yang penyebabnya lebay-lebay semua sakit hati sangat kan? Sebab terlalu sempurna, apa lagi nak buat? Semua dapat. Saya kan kadang pelik tu dengan dia orang ni. Dia tak ada isu. Even dalam dewan, yang dia nak sentuhnya adalah Juadah Makmur. Padahal pelik tau, saya pelik. Padahal sebab benda lain semua okey. Dan dia rasakan Juadah Makmur dia nak attack. Sebab ada mungkin segelintir dapat pada bukan pengundi yang dia kata lah. Warga asing. Dan Yang Amat Berhormat dalam pembentangan dia pun dah bagi tahulah ini adalah untuk kita kongsi rezeki dengan masyarakat. Tak kira lah siapa. Sebab tu kita tak memilih pun. Tapi dalam dewan pun tak ada isu. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi benda lain. Lain daripada makanan tak ada lah maksudnya. Kan? Nak kata yang kerajaan Negeri Pahang ni tak bagus. Sebab tu dia jadi macam tu, meroyan sendiri. Bagi saya lah. Betul. Dan saya ni pernah berada dalam kerajaan yang kita bergabung dengan dia dulu. So saya pun tahu kan. Saya pun tahu macam mana cara dia orang ni memerintah. So tak perlulah kita nak membuka aib maksudnya aib dan sebagainya. Baik kan, kekalkan je lah kerajaan yang ada hari ni kan. Jangan mudah percayalah dengan kopiah dan juga jubah. Tapi dia dah pernah naik kereta dengan Sultan. Sampai kereta macam tu sekali. Seronok je nampak kereta. Tak, sebenarnya yalah perkara begitu tak perlu nak. Tak perlu remeh-remeh macam tu sebab yang Amat Mahmud Menteri Besar faham pun kan. Tapi takkanlah kita nak
nak berlawan sama tak perlu kan. Dan kadang benda tu cukup remeh tapi mereka ni memang dari dulu setiap perkara nak dipolitikkan. Kita ni ada masa kita politik, masa pilihan raya politik lah. Betul kan? Betul. Saya pun kalau di kawasan, walaupun orang tu kita tahu tak mengundi kita pun, tapi kalau mereka ada masalah, kita tetap bantu mereka. Sebab mereka adalah masyarakat yang perlu kita santuni dan juga bantu. Betul. Tak kira lah dia ni orang apa kan. Masa pilihan raya itu waktu yang tepat maksudnya. Masa pilihan raya baru kita berpolitik. Betul. Dan saya rasa orang budak-budak muda pun tak suka sebenarnya jenis politik yang amalkan. Betul. Jadi budak muda tu kita simpan soalan tu dulu. Jadi ala-ala kita dah petik mana kamera saya tadi? Sini ada petik isu juadah makmur. Saya nak cakap yang marah tu mungkin dia orang tak pergi solat Jumaat. Tak pergi solat Jumaat. Tapi saya nak bagi tahu baru-baru ni di Kuantan ada satu program yang dipanggil program apa? Pahang bermunajat tu. Ya, dan malam tu juga dengan cerita kerajaan yang dia anjurkan kerajaan negeri, betul ya? Betul. Dan ada juadah makmur disediakan. Ada 7,000 kan? Makanan? Pack? Saya tengok. Aku tengok juga. Awak tengok nanti editor tolonglah selit-selit boleh tengok. YB saya nak kongsi-kongsi. YB mungkin tak pergi belakang, YB kat depan je. Dah saya nampak. Nampak YB? 2 bekas 3 bekas YB tambah. Seronok. Sedap rupanya juadah makmur ni. Maknanya benda ni memberi manfaat kepada orang. Bagi makan ni. Maknanya banyak-banyak perkara ni bagi makan ni lah yang betul. Yang baik. Betul. So nak kata kita ni tak Islam. Betul. Ada setengah lah. Tapi kita amalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah, bagi makan. Betul. Kita ada tahfiz, kita ada. Sebab tu saya kata, kenapa nak tukar? Itulah cari alasan lain lah. Cari alasan lain. Saya cuba tahu, semua cari kenapa, apa yang maksud apa kerajaan tak buat lagi? Mungkin dari segi sikit-sikit perkara tu tetap ada, tapi dari segi secara keseluruhannya tak ada isu yang menyebabkan perlu kita tukar pada orang lain. Betul. Sebab kita jangan tamak tau. Betul. Orang tamak selalu rugi. Bagai lebay dengan bayang-bayang. Bukan, salah. Maka saya salah yang tu. Itu anjing dengan bayang-bayang. Salah. Buku lain saya. Saya lebay malang. Lebay malang. Kadang-kadang saya terfikir lain. Betul macam lain je. Okey, YB tadi ada cakap pasal berkenaan dengan anak muda. Seperti kita tahu di Perak mungkin akan ada PRK. Dan kalau ikut sejarahnya calon yang lepas orang muda. Untuk yang ke depan ni, adakah ia perlu dikekalkan strategi orang muda atau bagaimana? Ada pandangan YB sendiri? Okey, bagi saya yang pentingnya adalah mereka calon itu dapat diterima oleh masyarakat setempat. Yang kedua tu barulah yang saya prefer lah, mestilah yang muda, supaya yang lebih bertenaga, yang ada idea baru, yang boleh mendampingi orang muda dan juga orang yang berusia. Betul. Sebab kita tengok strategi yang kita letak orang muda ni adalah satu langkah yang baik. Orang muda mungkin pendekatan itu berbeza. Dan mungkin yang muda ni dia lebih suka tengok wakil aku ni di kalangan orang yang muda. Tapi di samping itu tetap dia pun perlu dikenali dan juga mendapat sokongan yang warga yang lebih berusia lah. Kalau kita harap yang muda saja pun tak jadi juga. Tak jadi juga Benda ni kena balance maksudnya. Kena balance. So satu nak jadi tu yalah, ada ruang dan peluang ni kita carilah package yang terbaik yang kita ada. Betul YB. Tapi itu pandangan YB untuk calon yang muda di sana YB. Awak tahun yang lepas-lepas ada dengar tak viral pasal YB ni? Dia dah sesakkan seluruh Kuantan. Tapi dalam sesak-sesak ramai yang berterima kasih YB, katanya homestay penuh kan. Orang macam-macam mega berjalan hari tu 17 pokok pisang ni habis goreng pisang dia goreng.
dengan batang-batang pisang goreng dengan cerita kan. Adakah tahun ni akan berulang lagi program-program besar untuk anak muda ni? InsyaAllah untuk program RZ Fighter kita akan laksanakan pada 2 dan 3 Mei. Oh ni awal 3 Mei tahun ni. YB jangan lupa baju diorang YB baju. Tapi kalau nak sambutan bertuah kena beli sebab kalau saya bagi tu yang tak ada. Tapi yang bertuah tu kena ada RZ lah. Tak perlu. Tak perlu. Janji beli baju. Oh beli baju lah. Macam kita orang tak ada RZ boleh datang. Tak apa. Boleh. Semua boleh datang. Saya nak baju beli je, tak apa. Tadi cabutan tak. Sebab cabutan dia kali ni tahun ni lebih grand. Oh wow. So boleh bercerita ke? Tak bocor rahsia ke? Tak apa, memang kita dah umumkan dah pun. Dah umum. Kita ada full spec Triton sebiji. Triton. Mitsubishi Triton. 4 biji RZ. Dan 3 set barang kemas. Mana kalau orang perempuan yang tak main RZ pun datang beli baju tu, boleh masuk lucky draw, boleh dapat barang kemas. Dan banyak lagi hadiah-hadiah sampingan yang lain. Yang specialnya tahun ni apa Baby? Mungkin mengikut syarat Islam pakai kopiah atas helmet ke guna. Apa dia? Specialnya untuk program beli ni ialah kadang-kadang orang bulat-bulat ni dia tak boleh. Kalau kumpul ramai kan dia kata lara. Mungkin atas helmet tu letak kopiah ke serban tu. Kita ada juga sesi ceramah. Nak datang sesi ceramah boleh. Ada ceramah. Mungkin boleh pergi program RZ tu pakai kopiah. Kena pakai helmet. Taklah bukan kopiah tu pakai helmet tu lepas tu pakai kopiah. Boleh pakai kopiah boleh kan. Yang tak boleh pakai boxer saja. Jangan pakai yang menjolok mata lah. Betul menjolok mata. Saya pakai jubah Baby. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tahun lepas saya tak dapat join. Pertama saya tak ada RZ. Tapi tahun ni ada pembaruan. Saya beli poster RZ dulu. Poster pun boleh. Poster dulu Baby. Dia sebenarnya tak perlu ada. Tak perlu ada. Tapi just kita untuk himpunkan yang datang ni seluruh Malaysia datang. Seluruh Malaysia. Ada yang daripada Singapura datang. Ada ya? Ada. Daripada Sabah Sarawak ada datang. Untuk tahun ni jangkaan yang akan membanjiri negeri Pahang Kuantan sendiri. Kita target dalam 50-60 ribu lah. 50-60 ribu. Yang lepas kita dapatlah dalam 50 ribu orang yang datang. Tapi tahun lepas dengan cerita yang Mak Berhormat tak dapat bersama dengan kita. Menteri Besar Pahang. Untuk tahun ni adakah special guest kita akan datang ke? InsyaAllah. Tadi pun dah jumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. So supaya Yang Amat Berhormat dapat hadir lah. So sebab dia bulan 5. Bulan 5. Kita harapkan tak ada program-program yang lebih grand. Lebih besar daripada itulah. Sebab yalah kita faham Yang Amat Berhormat Menteri Besar ada tugasan-tugasan yang perlu. Tapi yang penting Kerajaan Negeri Pahang ni cukup support aktiviti-aktiviti macam ni. Kalau kita tengok, kalau Yang Amat Berhormat Menteri Besar tak dapat, dia hantar YB Exco belia yang cukup begitu. YB kita YB Fadli kita. Dahsyat. Ada impak tak? Impak daripada program tu ada impak tak untuk kerajaan? Dia impak pertama untuk masyarakat. Ekonomi lah kita panggil. Kalau seorang belanja RM100, kalau 50,000 orang belanja, betul. Banyak. Betul. Homestay, hotel, itu betul. pelancongan. Dan kita tengok trend tu, orang datang ke Pahang ni, terutama ke Kuantan ni, daripada KL ke, daripada Johor ke, daripada Perak ke, ride ni, bermotor ni, setiap minggu ada. Dan kita pergi Cerating ke, budak motor ramai pergi ke Pantai Sepat ke, budak motor lagi motor juga. Okey, undangan dia baki. Yelah petang-petang. Okey. Budak motor ni. Awak orang Pantai Sepat lah punya. Kan macam diorang kat traffic light apa? Penuh. Berduru diorang punya motor bising. Lepas tu macam traffic light main langgar macam tu lah. YB boleh pesan diorang. Tapi betul. Apa pun keselamatan, peraturan kita kena patuhi. Kita bukannya kita buat program tu, himpunan tu adalah untuk melanggar peraturan. Tidak. Betul. Tapi supaya melalui program ni lah kita boleh educate mereka supaya lebih behave lah orang. Betul lah. Orang Saleh kata. Sebab tu ada pukat tak? Sebab tu. Pukat tak ada. Ada pukat. Sebab kita nak didik ni bukan hanya dengan cara kita pukat dan sebagainya bagi saya. Bukan macam tu cara. Bukan cara itu. Sebab bila buat dia tak akan datang lalu kat situ. So tak dapat pada orang. Ya, betul. Betul. Jalan
Tikus lah. Tapi perlu didik mereka. Dan yalah, setengah orang ni kadang kita dah cakap, ada juga betul. Betul. Tapi kita tak buat salah, apa nak takut kan? Alah, budak muda tak dengar. Yang tua tu kita nasihat pun tak dengar-dengar. Yang bulat-bulat tu berapa kali kita nasihat tak dengar-dengar. Daripada cekal sama jengka kita nasihat, tak dengar. Jangan edit yang ni, edit yang lain. Takut. Saya ni bukan takut, saya segan. Saya pun kalau pasal lebay ni. Ada sama lebay, okey. Kadang tak boleh lah. Tak boleh. Kenapa? Kadang terlampau, orang panggil Islam. apa bukan. Obses sangat. Macam Ekstrim. nak kata ekstrim, dia macam Ekstremis. apa, orang munafik tu apa? Macam apa, Kawaraj, apa nama? Tabaruj. Tawaraj. Dia untuk dia okey. Orang tak boleh. Dia je baik. Dia je kita betul. Jahat. Orang lain Maksud dalil tu memang untuk dia saja. Saya kadang pelik. Kadang kita kata, saya dah kata dalam dewan. Okey. Benda yang kerajaan buat baik, hebahkanlah kepada rakyat. Tak ada buat. Saya dah check dah jugalah dia orang punya ni, tak ada cerita. Kerajaan bagi Terima kasih, tak ada. ni tak ada. Tak pernah. Tak pernah. Kalau posting mereka dalam media sosial tak. Okey. Tak ada. Dapat buat senyap, YB. Dapat senyap. Okey. Webi, saya ada satu soalan panas. Yang ni Webi kena cakap jujur dengan saya, Webi. Saya ni kalau buka aje Facebook tengok, dia orang ni tak, macam bersikir. Tak dapat bantuan, tak dapat bajet, tak ada ini, tak ada peruntukan. Betul ke cerita ni, Webi? Mereka ni ada peruntukan. Maksudnya kata tak ada tu sebenarnya ada. Ada. Ini macam bulan puasa ni. Ada, mesti akan dapat lagi ni. Tahun lepas dapat. Lebih kurang je dengan yang kerajaan ni. Tapi kita, bagi saya, bila nak jadi wakil rakyat, apa saja berlaku pun, kita kena ada inisiatif sendiri untuk pastikan kita boleh bantu rakyat kita. Tak semestinya tunggu duit peruntukan saja maksudnya. Peruntukan je. Kau tak boleh tengok meninggal, tak ada peruntukan. Macam bulan puasa. Kita tetap kena cari lebih untuk supaya boleh bantu masjid dan sebagainya. Betul. Kerajaan dah bagi. Dan saya tengok, walaupun tidak melalui wakil rakyat Pemangkang, kerajaan terus direct kepada rakyat. Even kadang tengok setengah inisiatif ni yang diberikan ni, kawasan contoh macam Kuantan ni lebih banyak dapat peruntukan itu daripada kawasan saya. Saya tulis juga. Kawasan di Kuantan ni ya. YB nak tanding Kuantan je tu. Bukan. Macam tu maknanya. Contohnya awak macam ada masalah dengan YB. Kalau ada masalah kita bincang kemudian. Betul, Ibi. Saya berhati daripada tadi kan. Dia memang saja je. Saya tahulah sekampung, tapi jangan buat keluar kampung macam ni ya. Dia kat kampung dah tentu dia menang. Cuba bandar tengok. Lu datang tempat gua tengok lu nak macam tu lah. Betul lah. Memanglah begitu, tapi maknanya bantuan-bantuan ni setengah tu lebih di kawasan bandar. Maksudnya kawasan Pemangkang ni lebih dapat merasai insentif tu ni rakyat dia tak dapat apa-apa. Dan sama je, allowance dia dengan allowance saya sama je. Sama Sama. Bukan ke dia orang kata dia orang tak ada? Dia ada allowance dia. Ada. Mana dia tak ada? Allowance allowance gaji sama. Walaupun jadi apa yang disampaikan kepada orang apa ni masuk kat rakyat tak betul cerita ni. Tak berdosa ke YB pakai kopiah menipu pula? Saya sekolah agama kan, saya minta tolong sikit lah. Bukan saya lah nak menghukum. Yalah, betul lah. Hukum dia dosa tak berdosa kan. Itu dia belajar agama. Maknanya lu fikirlah sendiri kan. Senang je. Kadang kita semayang, kita buat amal ibadah, tapi kita cakap benda tak betul kan. Kadang fikir sendirilah. Betul. Sebab tu saya tengok setengah ada juga pemimpin dia yang tak banyak cakap. Maknanya dia mengakui apa yang kita buat ni dah betul. Dan dia pun tak nak bercakap lebih. Mungkin dia belajar agama lebih sikit. Mungkin yang banyak cakap depan lain cakap belakang lain tu, maknanya mungkin dia belajar agama, kita tak tahu dah belajar macam mana. Dia ada pondok juga, pondok dia lain-lain YB. Pondok tepi, pondok tepan macam tu lah. Ada juga. Sebab kita ni pegang dua je. Satu Al-Quran, satu hadis. Betul. Macam dalam dewan yang YB macam selalu fight tu betul lah. Tak adalah macam
drama je depan diorang, belakang-belakang baik. Tak, mana dia bergantung pada isu. Kalau dari segi hubungan, saya tak ada masalah dengan siapa-siapa pun. Kalau hubungan lah, mana lepas habis dewan, bila isu kita bercakap pasal isu. Nak berkawan, kita berkawan macam biasa. Tegur macam biasa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Melainkan kalau dia tak nak kawan dengan saya, itu lain lah. Tapi saya cubalah untuk berkawan. Bini backing tak kawan dia. Betul. Kalau kita rasa benda dia cakap tu tak betul, takkan saya nak diam. Saya mesti pertahankan betul. Kerajaan. Saya sebagai ahli backbencher mesti kena. Bila kita kadang pernah sekali tu, bila kita defend, dia pula bankan kita ini nak lobby jadi exco ke? Dia sampai cakap saya macam tu. Saya dalam hati saya semalas lah, sebab dia orang tua. Nak hormat juga kan. Susah nak trace apa jaga sebab banyak yang tua dalam tu, saya susah trace ni. Padahal dia tu sibuk nak jadi Menteri Besar Pahang tau. Betul. Bocor rahsia terus. Sibuk nak jadi Menteri Besar Pahang walaupun tak cukup kursi kan. Dia sibuk haiwan dia sendiri Tapi kita mesti nak defend. Betul. Apa yang kerajaan buat hari ni. Dan benda tu semua nak terbukti baik. Daripada baru ni pun ada viral juga Fai. Waktu sidang dewan kita ada nampak isu kafe tapi bila setelah daripada YB ni ada beri bercakap ke macam mana balon yang tu tak ada. Itu banyaknya yang tuan punya badan lah. Maksudnya tengoklah dia orang suka-suka mengukur hakam orang. Dia nak label macam dululah. Dulu ni UMNO ni dilabelkan oleh mereka ni kafe. Dulu daripada dia cakap UMNO kafe. Dan yalah, kadang kalau betul yang belajar agama ni kan, ada juga di kalangan mereka ni yang betul-betul dia tak akan cakap kita macam tu. Betul. Setuju. Bukannya semua macam maksudnya yang ada yang bercakap tu kita tahulah level dia setara mana Abi Wow. Bagi ceramah bukan main lagi. Tapi mengata orang. Tak pernah cerita pasal apa hak kerajaan nak yang ni tak ada dalam Al-Quran. Yang boleh mengata orang ni baik. Mana mengata orang ni tak ada memburukkan orang ni adalah perkara yang baik. Tak ada dalam Quran, dalam hadis tak ada. Dengar tu Fai. Dengar apa? Apa dia? Tak ada. Fai hari ni macam senang buat duit aku rasa. Dia cuba nak balon saya je. Saya yang mana dia betul nak balon ataupun dia tengok YB makin iseng menjak kurus kan macam banyak soalan saya tak ada kasih chance-nya. Maksudnya YB dah potong semua jawapan-jawapan tu. Sebelum dia tanya saya dah jawab dulu Abi. Kasih dia jam. Soalan tu yang bagi. Okey Abi, kita borak pun dah banyak Abi. Terima kasih banyak sudah datang. Tapi untuk yang kata Abi, kita nak yalah YB pun kadang-kadang sibuk Kuantan sana, outstation apa semua kan. Ada orang kawasan Kemayan yang macam mana nak masuk jadi pemuda UMNO ke ahli UMNO best juga. Macam mana cara dekat Kemayan Abi? Dekat Bera ni ataupun Bera lah kalau dalam Bera lah. So kita ada ketua muda, kita ada ketua cawangan, kita ada ketua wanita. Di cawangan dia boleh pergi. Kalau dia orang nak direct dengan YB macam mana cara dia? Kan nak tanya-tanya soalan. Nombor saya tak ada rahsia. Bukan private lah. Bukan private sekarang saya boleh bagi. Tak apalah YB, hantu tak apalah. Masuk bagi Facebook, IG sudahlah. Mungkin dari segi nak baca Messenger Facebook ni lambat sikit, tapi kalau telefon ni direct je. Sekarang ni memang betul. Fighter ni memang bagi je. Lepas tu saya pun ada app saya sendiri tau. Ada app sendiri? Wow. Ingat cikai-cikai ke? Apa dah? Apa nama app ni? Kemayan Digital. Kemayan Digital. Semua maklumat-maklumat. Jadi dia orang perlu download ke kalau untuk Android apa? Download, dan saya belum launch secara rasmi lagi, belum lagi. Ini kira special ni kali sembang ni. So saya akan launch dan setiap bulan saya akan buat cabutan bagi yang download. Yang download pun dapat cabutan? Yang download saja yang dapat. So, maklumat-maklumat semua ada kat sini. Maksudnya lepas ni lebih senang aduan apa semua ni? Ada apa je yang ada dalam bantuan-bantuan yang kerajaan negeri Pahang bagi, BBP siswa, semua saya masukkan. Video-video macam kali sembang tak boleh selit kat dalam ni? Cuba tunjuk kat kamera Ibi. Macam tu seorang je nampak. Banyak ni. Lepas tu ni daripada veterina pun ada, daripada JKM, semua bantuan-bantuan yang ada ni. Bila kita klik ni, kata nak bantuan direct terus. Tanam semula getah. So dah keluar Risda. Okey. Apa dia? Jadi bila launch rasmi, bila jangka-jangkanya? Mungkin
Raya. Lepas raya lah. Lepas raya ni jadi nanti kan. Sikit-sikit benda nak kemaskan lagi. So, bantuan pusat khidmat. Ada direct. Maksudnya tak susah. Nak katil, pemenang baru awak. Nak katil. Nak kursi. Katil rumah aku roboh kebetulan. Katil hospital ingat katil rumah saya dah roboh. Ada tak macam bilik-bilik sewa apa ke? Sebab sahabat saya tengah cari. Ada. Sebab dekat sini kena pakai. Minta maaf Seronok sangat habis cakap mic kat mana ni? Kat sini dalam bahagian pelancongan ni. Ada bilik-bilik. Nanti saya serah ni. Ada kat Bera ni semua ada. Tempat-tempat senanglah ya bos kita. Kita dah macam ni dah. Kita dah begini-gini dah lepas ni. Ya betul. So canggih. Dia kemarin canggih. Maknanya so program-program yang saya buat dan apa semua kita masukkan kat sini. Sebab tu kita perlukan YB yang muda dan inovasi. Tapi kita pun tak mengharapkan yang berusia untuk handle benda ni untuk upgrade download. Kita terutama yang duduk di luar. Silap YB sekarang yang tua pun dah canggih. Dia dah dia dapat TikTok. YB macam mana nak ni tak reti. Tapi saya tengok dia ada TikTok. Dia ada TikTok. Saya kata sama macam TikTok je saya kata. Terus dia tahu maksudnya. Terus dia tahu buat. Okey baby. Seronok suara baby. Baby kata-kata untuk penonton Kali Sembang, especially memilih untuk PRU akan datang. Okey. Bagi saya untuk terutama di rakyat Negeri Pahang lah kan, untuk terus memberi sokongan pada kerajaan hari ini yang di bawah pimpinan Yang Amat berhormat Datuk Seri Diraja Warosdi Waris Ismail yang telah kita tengok banyak pencapaian yang telah beliau hasilkan dan insyaAllah dengan sokongan daripada rakyat secara keseluruhannya untuk memberi mandat sekali lagi kepada Barisan Nasional dan juga beliau untuk meneraju Negeri Pahang, insyaAllah Pahang lebih makmur dan juga harmoni. Especially untuk pengundi 18 baby yang muda-muda ni, diorang ni ayalah baru keluar sekolah nak kena mengundi kadang-kadang. Yang pengundi-pengundi muda ni sebenarnya mereka lebih awal dapat. Sebab bila masuk je SPM dapat bantuan. Ya betul. Calon-calon SPM dapat makan free, dapat duit lagi. Betul. Untuk ni dan tapi di Pahang saja ni kalau tengok ni dekat Selangor tak dapat tak tahu sangat ada makan SPM ke. So memang diberikan. Kalau tempat lain PIBG kena bayar makan tengah hari. Ya betul. Tapi di Negeri Pahang, kerajaan Negeri Pahang sediakan makan tengah hari tu. Itu guna jodoh makmur tadi apa semua. Jangan percaya dengan yang nak teraju ni kan, sebab yang meneroji Pahang hari ni dah cukup baik dan terbaik daripada mereka. Itu dia YB Angah kita, nampak tak? Kata dah fighter, tak sia-sia kita jemput dia. Okey, kepada penonton-penonton Kali Sembang, terima kasih sudi luang masa. Sejam juga, ada sampai sejam kita ya. Lebih kurang tak rasa sejam tak rasa. Cakap dengan YB mana rasa. Awak tu dendam tu sejam awak berdendam. Saya nampak macam dendam, geram nak gigit telinga YB. Janganlah. Bulan Bahik ni. Jangan fitnah-fitnah. Saya banyak tengok video Walaun tu jadi macam ni. Terima kasih kepada penonton Kali Sembang. Untuk dapatkan informasi-informasi Kerajaan Negeri Pahang, boleh layari Facebook Kali Sembang. Bukan Kali Sembang, nak kat kita saja. Pahang Media. Untuk mengetahui info-info politik. Nampak macam krim. Awak lapar saya. Tak apa, sekejap lagi boleh bawa dia makan. Lapar rupanya. Tu dia marah, perempuan tak boleh lapar. Belum boleh lagi, 3 jam. 3 jam lagi. Sabar sikit lah, sabar sikit. Untuk dapatkan informasi politik, terus saja ke Facebook Pahangku Media. Dan kalau anda anak Pahang, IC 0633 memang nak jadi Pahang, boleh sertai pertandingan karya anak Pahang. Apa yang dapat kat karya anak Pahang ni? Dapat RM200 hari-hari. Dapat RM200? Setiap hari satu pemenang. Tiap hari dapat RM200? Kau hantar 5, kalau video kau bagus 5-5 tu. Dapat RM200. Senang je daripada kau upload saja benda yang kau nak cakap konten aku tak bagus lah. Aku tak menang. Abang Abi, marah ke habis saya juga kena. Jumpa. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih Abi sudi luang masa dengan Kali Sembang. Jangan lupa tekan butang subscribe Kali Sembang
berani datang. Bukan. Kau ni banyak silap. Kalau berani, duduk sini. Oh, halal. Assalamualaikum. Bye-bye. Sembang in the house, y'all. Kalis,